Apa yang belum try lagi boleh try Vortex ni sebab memang terbukti lah. Memang terbukti. So hari ni kita bersama dengan siapa ni, kamu kenal tak? Siapa dia? Assalamualaikum Sains Sobat. Ya, itu dia Abang Meh kita. Abang Meh ni adalah salah seorang kolektor kereta JDM Malaysia So hari ni saya datang COD kat dia. Dia ambil lagi dua Dua lagi, repeat order dua lagi bang. Macam mana Abang Meh boleh cerita tak pengalaman pakai Vortex selama 3 minggu ni Abang Meh? Okay, so sebelum ni Abang Meh beli satu Vortex ni untuk kereta Abang Meh. Kalau ikut kereta JDM Abang Meh banyak lah, koleksi lebih kurang dalam 12 biji. So Abang Meh dah try ni kat Evo 9 Abang Meh ni, kat Subaru version 10 pun Abang Meh dah try, dan juga dekat Alphard Abang Meh. So Abang Meh try pelbagai tu nak tahu apa efek dia tu. Untuk kereta ni dengan Subaru, penjimatan minyak dia tu boleh rasa. Jimat boleh rasa boleh rasa. Jimat. Boleh nampak jimat dia. Nampak. Okey. Sebelum ni kalau contoh kalau macam Subaru version 10 dia 2.5. So bila 2.5 boxer minyak dia agak kuat lah. Oh, okey. Tapi bila dah test ni rasa penjimatan dia tu. Walaupun kereta performance memang rasa. Ya. Okey. Dan Evo 9 sendiri pun jimat. Jimat Yang tu pergi Alphard. Macam Alphard tu kereta tu family kita pergi jalan jauh apa semua kan. Tu rasa. Memang rasa. Dari segi performance, pick up dia rasa macam pick up sikit kereta. Ya, memang pick up. Ni. So that's why hari ni Abang Meh COD untuk repeat. Tapi ni sebenarnya bukan untuk kereta. Sebab Abang Meh ada kilang printing kotak. So lori Abang Meh selalu buat delivery dekat Lembah Kelang ni. So Abang Meh nak test dekat lori pula ni. Oh, lori lori. So nak tengok juga adakah dekat diesel benda ni dia jimat juga ke tak. Okey, faham. Tapi sebab kita dah rasa kat kereta ni, rasa yang ni boleh, sebab tu Abang Meh ambil dua terus. Sebab Abang Meh ada dua lori. Dua lori dua terus. So maksudnya lori Abang Meh tu sentiasa berjalan hantar kotak apa semua. Betul. So siapa yang belum try lagi boleh try Vortex ni sebab memang terbukti lah. Memang terbukti. Boleh try. Cuba dulu. Kena cuba dulu Cuba dulu baru tahu. Tapi kalau orang yang hari-hari duk bawa kereta jauh long distance, saya rasa 2-3 hari balik modal.